Saya pun ada perasaan, tuan-tuan. Saya kecil hati lah orang cakap macam tu. Tak apa. Bila saya nampak sini ada singgang colour kuning dengan kunyit kat dalam tu. Confirm lah bukan orang Kelantan. Orang Kelantan dia main singgang colour hijau. Nampak ni? Terengganu lah ni kalau kuning. David Beckham memang paling suka ikan barat ni. So ni Honda CR-V, kami akan review dalam channel Mekanikal Malaysia. Ni channel Abang Japar, channel pasal makan. Kami sekarang ni teka dekat mana? Sebenarnya nak pergi Kuantan, tapi bila baca komen balik dia kata, Abang Japar tak payah datang lah, sibuk kat Kuantan ni buat jam ke apa semua. Saya pun ada perasaan, tuan-tuan. Saya kecil hati lah orang cakap macam tu. Tak apa, tak bagi pergi Kuantan, tak apa. Kita terus pergi dekat Terengganu. Tadi nak pergi kedai lain, tapi termasuk kat sini, jalan-jalan, ayah angkat saya masuk, river, Cina Singapura datang. Tiba-tiba kita sampai dekat Nohana Ikan Bakar. Sebab bila tengok dekat gambar tadi, kedai tu kecil. Sekali sampai, nah kau, besar stadium. Dan macam fasiliti stadium. Dia punya parking banyak, tengok ada musola, ada tandas, semua apa. Kita memang suka tempat-tempat macam ni. Sekarang ni dah pukul 2, so saya tak expect lah ada lauk masih tinggal banyak ke apa. Tapi sebab tengok operation hour dia sampai pukul 11 malam, so kita assume ada lah kot. Jom. Bakar ikan lagi? Pukul 2 bakar ikan lagi? Ya, ikan sapa Malang? Ikan ada sapa Malang, Pak. Malang ada benda? Ikan bakar, masakan panas. Sok Malang ada? Ada. Okey, saya translate kepada anda. Dia memberitahu saya bahawa ikan-ikan ini ada menunya sehingga pada waktu malam, daripada pagi hingga ke malam, bersama dengan sup yang digelar. Sup benda dia orang panggil sup darat tau. Sup darat. Dia panggil sup darat sebab sup itu bancuhan rempahnya dibuat di atas darat, bukan di dalam laut. Let's go. So ikan ni walaupun nampak dia pelik, dia memang pelik sebab nama dia orang luar panggil ikan ayam. Yang ini orang sini panggil ikan barat. David Beckham memang paling suka ikan barat ni. Anda belum cukup Terengganu kalau tidak ada celup tepung. Orang kata kedai ni toke dia orang Kelantan, tapi bila saya nampak sini ada singgang colour kuning dengan kunyit kat dalam tu. Confirm lah bukan orang Kelantan. Orang Kelantan dia main singgang colour hijau. Nampak ni? Terengganu lah ni kalau kuning. Ni dia. Saya kalau dapat sup saya tak tengok dah benda lain. Okey, semenjak saya buat channel makan ni, barulah saya tahu bahawa negara Terengganu ni sebenarnya besar. Kalau tidak, kita ingat Terengganu ni ada 2 benda je. Nasi dagang tatul dengan ponong celup tepung. Rupanya lagi banyak. Kita datang daripada Kaman, Jetih, Dungun, Paka. Besar Terengganu ni. Mentakak, Kok Lanas kan. Macam-macam makanan ada. So ini Nohana Ikan Bakar dekat Pantai Kertih. Dia buka pukul 10 pagi sampai 11 malam. Jadi tengah hari dia jual nasi belauk, nasi campur semua. Dan termasuk yang ini. Lepas pada tengah hari sampai ke malam, yang maintain dia punya sup ni, sup darat dan juga ikan bakar. Lepas tu ada lah masakan-masakan panas, tom yum apa semua tu lah. Yang goreng-goreng biasalah. So mari kita menikmati selera. Dah lewat sebenarnya. Bayangkan sekarang ni pukul 2 lebih dah dekat pukul 3. Orang masih lagi penuh. Mungkin sebab cuti kot. Bismillahirrahmanirrahim.